Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru hebat yang saya muliakan. Selamat datang ke episod ke-10 dalam siri 100 episod motivasi guru. Hari ini saya ingin membawa satu pesanan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan pembentukan sahsiah murid. Hormat kepada guru membawa keberkatan kepada ilmu. Guru-guru yang saya kasihi, kita semua pernah menjadi murid sebelum menjadi pendidik. Dan kita tahu antara sebab ilmu mudah masuk ke dalam hati ialah adab kita kepada guru. Apabila murid menghormati guru, ia membuka pintu keberkatan ilmu dan merendahkan hati untuk belajar dengan lebih mudah. Namun pesanan hari ini bukan sekadar untuk murid tetapi juga untuk kita sebagai guru. Kerana tugas guru bukan hanya mengajar ilmu tetapi mendidik adab. Mengajar murid untuk hormat guru bermaksud mengajar mereka menghormati semua insan, mengajar mereka untuk bersyukur, mengajar mereka nilai kesopanan, mengajar mereka tentang tanggungjawab, mengajar mereka bahawa kejayaan datang daripada hati yang bersih. Apabila murid belajar adab menghormati guru, secara tidak langsung mereka belajar menghormati ibu bapa, rakan, masyarakat dan sesiapa sahaja dalam hidup mereka. Guru-guru yang saya hormati, walaupun kadang-kadang kita berdepan murid yang kurang adab atau kurang memahami nilai hormat, percayalah bahawa setiap usaha kita untuk menanamkan adab itu akan membentuk peribadi mereka pada masa depan. Adab bukan terbina dalam sehari, tetapi dengan kesabaran dan teladan seorang guru, ia akan tumbuh perlahan-lahan. Dan ingatlah, apabila murid menghormati guru, hubungan hati antara guru dan murid akan menjadi lebih kuat. Dan ketika hati sudah bersatu, ilmu itu akan lebih mudah mengalir dan lebih mudah melekat dalam jiwa mereka. Guru-guru teruskan mendidik dengan adab dan menanamkan rasa hormat dalam diri murid. Kerana di situlah letaknya keberkatan pendidikan. Jika pesanan ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk mengikuti episod-episod motivasi guru yang seterusnya. Terima kasih guru-guru semua. Anda bukan hanya mengajar ilmu, anda memberi keberkatan kepada kehidupan murid.